Okay geng, Assalamualaikum. Mesti apa nak try kan satu pambut ni. Pambut senang ni mudah, cepat, simple, murah lah. Pambut ni tak sampai berapa duit berapa buat. Apa boleh pakai banyak kali, 5-6 kali. Buka mata kai je kalau kata tumpul. Kau tengok video ni, aku akan tunjuk cara paling simple buat pambut ni. Tak sampai pun dalam 15 minit. Kau nampak laju, master mesti boleh buat punya. No hal punya, beginner ke apa ke, kau try mesti apa boleh buat. Apa tengok video ni, aku akan tunjuk satu persatu cara buat pambut ni cepat dan mudah. Jom. Okay guys, bahan yang kita perlukan adalah mata kai. Rambut 40 pound. Kita pakai 40 pound saja. Meja batas ni 40 pound cukup lah untuk main senangin. Lepas tu gunting. Dan plier aku dah hilang tapi aku pakai ni lah. Alat tambahan. Kita akan cakap mata kai untuk tarik bagi dia cekang. Rambut ni kita ambil dulu dalam 2 depa setengah. Lebih tak apa, jangan kurang. 2 depa setengah. Okey, kita dah ambil dah 1 depa setengah. Ni 1 depa setengah. Cara yang pertama, mula-mula kita buat dia punya kepala dulu. Saya akan tunjuk cara simple dan cepat. Masuk punya untuk masuk ke pin 1, 2. Masuk sini, tarik. Pakai gunting pun boleh. Masuk, tarik. Okey, dah kejap. Ni kita tarik sikit je. Tarik je misal. Okey, dah cantik. Kita potong. Okey. Jarak sini, cara kita nak buat sini ke mata kai, kita ambil sejengkal saja. Jengkal muhung-muhung lah, macam ni lah. Okey, sini akan jadi mata kai yang pertama. Kita ambil je, lebih sikit tak apa. Ni, ambil dalam banyak ni lah. Tak usah ambil banyak-banyak. Lepas tu, kita akan buat simpulan yang mudah. Untuk sebagai marking saja. Masuk simpulan mudah, marking saja. Tak usah nak tarik kuat-kuat. Lepas tu, ni siapa yang selalu duk buat rambut T dah tahu. Macam ni, macam ni. Okey, kita akan pusing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya suka pakai nombor gerak, nombor ganjil 7. Ni akan masuk dalam ni. Tarik keluar. Okey, dah kepala dia akan duk keluar macam ni. Okey, tu tarik slow. Perak. Lepas tu ni kita boleh buka. Simple. Dari sini ke sini 1 jengkal. Lepas tu ni kita boleh potong salah satu. Pilihlah nak mana. Dia akan jadi macam ni. Ni akan masuk mata kai yang nombor 1. Kita akan buat mata kai nombor 2 pula. Okey, untuk mata kai yang kedua kita ambil sejengkal setengah daripada mata kai yang mula-mula. Macam ni, satu jengkal. Dan lebih kurang 1 tapak tangan. Jengkal 1 tapak tangan. Cukup. Kita buat benda yang sama juga. Kita ambil agak-agak buat satu simpulan mudah. Start je buat rambut senang ni. Tak lama pun. Kalau kata putih tengah jabatan pun boleh buat cepat. Pusing. Ni masuk ke dalam ni. Tarik. Pastikan kepala yang kita buat simple ni duduk atas. Lepas tu kita masuk, tarik slow. Tengok dah semua cantik, tarik dah kuat sikit tak apa. Okey, siap. Nombor 2. Ni, yang ni, ini tak sama level dengan ni. Dia akan bahagi sama. Ambil ukur ke sini. Mata kai hak mula-mula. Ni hak nombor 2. Kita tarik macam ni. Okey. Dia akan jadi di sini. Macam ni. Satu simpulan mudah. Dia agak-agak aja.
Yang panjang sangat, yang pendek sangat. Terpusing juga. Sama. Tiga sama. Kita buat 7 kali ke lebih ke, tak apa, tak masalah. Masuk sini, tarik. Bum bum bum. Okay, hari kita buka je meza. Macam tadi juga. Lepas tu, bila ambil salah satu ni kita potong. Hati-hati jangan potong dua pula. Dia kena buat lain. Satu. Dan nombor dua. Siap. Satu pamuk senangin. Ini pamuk senangin. Satu, dua mata kain, tiga mata kain. Daripada mata kain ni, kita ambil setengah depa. Ambil setengah depa pada badan kita. Hak ni duduk di tengah dada. Dan kita akan tarik ni untuk letak ladung ni setengah depa. Okay, ambil mata kain ni. Kita pakai mata kain yang murah lah. Kecil lah mata kain sak ni. Ambil mata kain ni, masuk macam biasa. Saya buat panjang ni. Panjang ni dah cukup lah. Cengkai lebih. Ikatan dia simple. Lebihan kita buang. Okey, macam mana kita nak sulam? Macam ni. Kita akan buat kerah dia tak panjang mana, panjang ni saja. Cukup. Sudah cukup. Supaya mata kain ni dia tak akan kena kat bawah. Kita ambil macam ni, letak macam ni. Nampak? Tali. Masuk. Tarik. Satu. Dua. Tarik yang kedua ni pun kita tarik kuat sikit. Ni letak sini. Ni kena bagi cekang. Ni kena bagi cekang. Okey. Tu cara kita nak sulam dia. Ni kita belit untuk yang kali kedua. Kita tarik cekang. Kita sulam dah. Satu. Macam ni saja. Macam ni. Masuk ke belakang, tarik. Nampak? Tu. Lepas tu, lepas beberapa kali kita buat tu, kita lepas lah. Dia akan pusing sikit lah. Dan bila ada pendek, dia sakit sikit lah nak tarik. Kita kena genggam kuat. Okay. Cukup lah panjang ni. Panjang ni dah mencukupi. Cara kita nak pemati dia, kita masuk lagi lalas. Satu, dua. Okay, siap. Kita tarik bagi cekang. Hati-hati ya. Kita tak ada apa di player hilang. Pakai gunting pintai, tarik. Satu lebihan kita buat. Siap dah satu. Okay guys, dia dah siap dah pamuk selangin yang kita buat tadi. Okay, ni daripada pin. Turun satu mata kain. Turun mata kain nombor 2, nombor 3 dan ni ladung. Kita masuk sini. Okay. Okay, ni pamuk selangin dah. Daripada sana pin. Masuk mata kain. Nombor 1, nombor 2. Dia takkan lekat lah. Dia ada jarak macam ni. Hari ni minta maaf saya buat tak kemas sikit sebab buat tang atas dia tak rapat. Kalau kita buat tang belah bawah dia cantik lah, dah rapat elok. Macam ni. Okay, saya tunggu daripada saya pegang macam mana. Buat selangin dia lah. Daripada sini ke sini. Sini. Dan macam ni. Ini. Nampak tak? Ini pambut selangin. Simple saja kita buat.
Okay. Harap membantu lah apa yang mana nak try. Kamu ni merata boleh pakai. Mengai pantai boleh. Mengai area Kelong pun boleh pakai. Boleh, tak ada masalah. Mak ni boleh buat sendiri.